Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wazir. Untuk kali ni saya nak cakap tentang cara bagaimana kita boleh menjual gambar yang ada story, yang ada nilai berita. Tapi sebelum tu, saya nak bagi tahu lah sebab apa saya buat benda ni. Pasal banyak kali kalau kita kongsikan gambar kita, terutama yang ada nilai berita ni di sosial media, kadang-kadang media agensi pun ada ambil gambar kita, story kita. Oleh kerana tu yang tak bagusnya, content creator ni yang ada puluhan ribu follower ni, kadang-kadang dia screenshot gambar kita, dia post kat tempat dia. Nak gambar tu viral kan, ataupun ada nilai-nilai viral lah. Maksudnya yang menarik perhatian orang lah. Contoh gambar kebakaran ke, banjir ke, gambar yang ada emosi kan. Kita ni follower tak berapa ramai, tapi gambar kita tu ada nilai berita. Content creator yang ada puluh-puluh ribu follower ni, dia ambil, dia post kat tempat dia. Dia orang ni menjana pendapatan. Dan mungkin juga ada yang kata, bang, saman je kan. Nak saman tu bukannya pakai Hileo je, dia kena keluar modal juga kan. Kalau kita yang sumber income tak seberapa, nak cari lawyer, nak apa tu memang tak ada lah. Jadi kita tengok saja lah. Mungkin kita boleh komen, kita boleh bagi tahu di Facebook je lah kita engkau ni. Maksudnya kita boleh banyak kerja lah benda tu kan. Jadi cara terbaik kalau tak nak benda tu jadi, saya sarankan lah kan, siapa yang ada bahan gambar yang ada unsur-unsur berita ni, kebakaran, kemalangan, banjir, yang kita rasa mungkin orang tertarik nak tengok kan. Bukanlah sebab kemalangan tu menarik apa, bukan. Maksudnya dia ada nilai berita lah, yang untuk dan kita tak nak gambar tu ataupun berita tu disalahgunakan, ataupun ada pihak-pihak tertentu yang menangguk dari keruh. Kita yang susah ambil gambar tu, kita yang menghabiskan masa dan mungkin juga membahayakan diri kita untuk dapatkan story tu atau gambar tu kan. Contoh masa banjir ke apa ke, atau kebakaran kan, kita ada gambar tu, kita post. Lepas tu ada orang lain, orang kata ciluk gambar kita tu, post sama dia kan, buat karangan dan apa-apa kan. Lepas tu dia menjana income lah. Pasal mungkin ada yang tak tahu, Meta ni dah lama membayar content creator ni dan kita ni kan ada follower mungkin 200-300 orang je kan, tak dapat benda apa pun. So salah satu cara kita nak jual gambar yang ada nilai berita ni adalah melalui portal-portal yang saya bagi ni, macam Zuma Press, Nur Photo Agency, Getty Image pun boleh. Tapi agensi besar ni dia payah sikit nak masuk lah kan. Tapi banyak lagi portal-portal yang dia bukan membeli lah. Maksudnya kita hantar gambar, dia ada story kat situ, lepas tu dia akan cuba distribute, cuba memasarkan kita punya story tu kepada pihak-pihak yang mungkin ada kepentingan kat situ lah kan. Dan selain daripada gambar-gambar yang ada breaking news ni benda-benda yang tergempar lah, macam kemalangan, kebakaran, aksiden, isu-isu semasa kan. Ada juga gambar-gambar ataupun story ni yang berbentuk foto essay atau foto story, human interest lah. Contohlah kebudayaan, culture, music kan. Benda-benda tu mungkin bagi kita biasa je kan, tak menarik kan. Tapi kita tengok pasaran untuk mereka ni ada pasaran antarabangsa, luas lah kan, satu dunia. Mungkin tak menarik bagi kita, mungkin menarik bagi orang lain kan. Contohlah ada orang, tak silap saya pernah tengok seorang pengusaha yang buat keris biasanya kalau kita tengok orang buat keris ni orang Melayu kan, ada juga daripada kalangan orang India, ada juga yang saya tengok. Banyaklah benda-benda yang menarik dekat situ kan. Dan cuma satu lah, kalau kita nak post gambar dekat ataupun story dekat portal-portal macam tu, dia bukan macam stok foto kita boleh ambil gambar dalam rumah, gambar benda-benda kita kumpul, still life dalam rumah kita, kadang-kadang kita submit ke stok foto. Lepas tu tulislah caption dia, ini bunga, ni batu, ni guli, semua kan, benda-benda description tu kan. Tapi kalau gambar berbentuk story ni, dia kena ada kerja sikit lah. Kita kena jadi wartawan jugalah. Jadi wartawan ni maksudnya penulisan tu kena ada fakta, kena ada nama, tarikh, bila, siapa, kejadian dia, semua tu kan. Bagaimana benda tu berlaku, barulah benda tu bukan nak kata laku Kalau ada pihak media lain nak pakai gambar tu, nak pakai story tu, dia mudah lah, semua dah ada, dia pakai je. Dan bila dia bayar kepada portal yang kita hantar story tu, ada juga imbuhan untuk diri kita. Dan kalau lah bila kita dah hantar gambar ke situ, ada pihak lain pula yang orang kata apa, ciplak gambar kita ke apa kan, kita tak perlu risau pasal
portal tu yang akan saman mereka. Pasal portal tu besar, dia agensi antarabangsa kan, jadi kita tak risau dia orang ada dana semua kan. Macam kita ni nak saman-saman tu leceh kan. Dia tengoklah gambar-gambar agensi besar macam NASA, National Geographic pun, kalau kita tengok IG dia pun ataupun gambar-gambar, dia tak letak watermark pun. Dia tak risau pasal dia tahu kalau ada orang nak ambil lah kan. Kau potong lah pasal dia boleh detect, dia boleh cari gambar-gambar dia tu. Jadi dia tak risau benda-benda tu berlaku kan. Tak perlu dia nak letak watermark besar-besar tengah-tengah tu National Geographic ke kan. Mungkin dia letak kecil warna kuning tu, itu pun boleh crop kan. Tapi dia tak risau sangat benda tu. Dan banyak juga portal-portal besar lain yang tak letak watermark. Okay, itu bab lain lah. So contoh macam ni legasi etnik Bajau ni, gambar ni dah 10 tahun lebih saya jumpa benda ni. Keluar di majalah Going Places Mas lah dalam Malaysia Airlines. Bila saya baca ni, saya baca story dia menarik, tapi bila saya tengok balik, rupanya gambar-gambar Rekata Lepa ni diambil ataupun mungkin dia beli daripada stok foto. Gambar daripada stok foto, dia tulis ni, foto iStock. Maksudnya penulis ni dia ada story, mungkin dia ada kat situ ke apa kan, cuma dia tak ada gambar, dia cari kat iStock foto. Lepas tu tak tahu dia jual ataupun macam mana kan, dia keluar di Going Places ni. Dan saya nak bagi tahu, kalau kita boleh menulis, kita juga jurufoto yang biasanya menonton ni jurufoto lah, yang minat fotografi lah kan. Kalau tak minat fotografi nak buat apa singgah saya punya channel kan. Kita juga ada kelebihan menulis kan. Satu kelebihan lah, kita postkan kita punya story dekat portal yang saya bagi tu. Link dia nanti you boleh cari dekat description kan. Nur Foto ke, Zuma ke, Sipa ke, Sopa ke kan. Dan ada agensi yang berminat nak publish story tu, kita akan dapatlah bayaran tu. Kita jangan ingat news ni bukan tentang perang, huru-hara, tentang politik saja. Kadang-kadang dalam majalah-majalah tertentu kan, dia perlu juga gambar-gambar ataupun cerita-cerita human interest ni. Human interest ni, politik pun human interest kan, tapi yang dekat dengan masyarakat lah, tak ada kena-mengena dengan ahli-ahli politik, orang-orang kenamaan ni lah. Jenis-jenis cerita-cerita orang-orang biasa macam ni lah, kebudayaan masyarakat sempurna bajau laut lah di waktu Rekata Lepa tu. Story-story macam ni banyak sebenarnya, dan walaupun sekarang ni kurang orang membeli majalah-majalah bercetak kan, tapi portal-portal online dia masih perlu juga berita-berita macam ni. AI tak boleh nak ganti benda-benda macam ni ya. Mungkin AI boleh lah buat benda-benda macam ni, tapi dia kena ada story, nama orang tu yang untuk menghidupkan cerita tu lah. Dan kalau dulu ni yang dengar ni, kita flashback. Nak flashback pun, kalau yang adik-adik kakak yang lahir zaman smartphone ni mungkin tak tahu satu ketika dulu sekitar 2008 2009 ni, kebanyakan jurufoto yang minat bidang kewartawanan ni, dia ada satu portal nama dia Demotic. Demotic ni kita boleh hantar gambar yang berbentuk berita lah. Contohlah kalau ada rusuhan, tunjuk perasaan, hari perayaan Sambutan Tahun Baru Cina, Deepavali, Taipusam kan. Ramai yang lepas habis event tu akan berlumba-lumba post kan dia punya story tu dekat Demotic ni lah. Pasal bila keluar, lepas tu ada lah pula portal lain yang ambil gambar kita tu. Bukan ambil lah, dia guna gambar kita untuk news kan. Kita rasa satu kebanggaan lah tengok gambar aku diorang pakai. Jadi dia ada semangat berlumba-lumba kat situ. Tapi lepas 2012 macam tu, Demotic ni dibeli oleh Corbis. Dia dah tak ada. Lepas tu Corbis pula dibeli ataupun diambil alih oleh syarikat lain, dan benda tu dah tak ada lah. Tapi walaupun Demotic dah tak ada, Corbis dah tak ada, masih banyak lagi portal-portal yang memerlukan gambar-gambar yang berbentuk story ni, selain daripada breaking news ni. Breaking news ni satu je, kejadian tu macam kemalangan, kebakaran, jenayah ke apa kan, benda-benda yang melibatkan mahkamah ke apa semua, benda tu kena siarkan dengan waktu yang cepat lah, pantas lah. Pantas tu berapa pantas? Sepantas yang boleh lah maksudnya kan. Kalau benda tu kejadian tu berlaku dekat situ, kita dapat semua fakta tu, kalau kita boleh post on the spot, kita post on the spot lah. Tak payah nak tunggu. Contohlah benda tu berlaku pagi, malam baru kita nak post pasal sibuk nak cari itu, nak cari ini kan. Benda ni kena cepat lah. Pasal news ni memang kena cepat lah. Pasal tu sekarang ni, zaman sekarang ni, kalau kita tengok news, siapa yang rajin tengok news kan, dia akan tengok biasanya orang letak hook dulu tu, maksudnya kejadian ni, lepas tu dia tulis developing story. Maksudnya dia tak dapat lagi cerita yang full kan, dia letak hook dulu, letak gambar main dulu, ataupun dia letak tajuk dulu kan, kejadian kebakaran berlaku di sini kan. Dia tak tulis lagi detail berapa yang terlibat ni semua kan. Tapi benda tu memang dah berlaku.
Lepas tu dia akan dapat lah kenyataan daripada ketua polis ke, pengarah bomba ke, ketua kampung ke, pegawai daripada APM kan, benda-benda yang macam tu. So detail-detail macam tu penting. Fakta tu penting, data tu penting, dan kalau boleh fakta tu datang daripada orang yang berautoriti lah. Yang berautoriti ni maksudnya kenyataan itu memang boleh dipakai lah. Selain daripada tu pengalaman ataupun apa, cerita penduduk di situ pun boleh dipakai juga lah. Contoh penduduk yang terlibat dengan kemalangan, orang yang terlibat dengan kemalangan kan, mereka yang terlibat dalam kebakaran, tanah runtuh apa, kita boleh tanya di interview dia, dapat kenyataannya. Dan lepas tu kalau ada follow up, kita boleh ambil kenyataan daripada ketua polis ke pengarah jabatan tertentu kan, yang ada autoriti untuk bagi cakap, untuk bercakap tentang satu-satu benda tu lah. Jadi benda tu jadi kuat lah. Jadi kuat, dan benda tu juga boleh jadi, kita boleh jadi freelance ataupun full time untuk media-media masa tertentu tu. Dan tak mustahil kita boleh bekerja dengan mereka juga, agensi-agensi besar antarabangsa ni, dan mereka ni dana dia besar. Cuma dia bukan problem lah, dia macam ni. Dia lebih sesuai untuk mereka yang fleksibel, yang bekerja sendiri. Macam saya dulu pernah juga beberapa kali hantar artikel ke Demotik kan. Lepas tu Demotik tu bagi editorial dia pernah email dekat saya, boleh tak you cover ni kan. Maksudnya macam kita nak bekerja dengan dia, nak offer kita bekerja dengan dia secara freelance kan. Ada sini event-event. Saya tolak lah pasal saya dah bekerja dengan Jabatan Penerangan kan. Bila dah bekerja dengan Jabatan Penerangan ni, kalau susah lah kita nak bagi-bagikan kerja kan. Memang boleh ambil cuti nak cover benda tu, tapi kalau tiba-tiba benda tu mengejut kan, dapat email malam ni dia kata esok boleh tak you cover ni kan. Kita takkan hari ni nak kebetulan esok tu dah bos dah bagi job kan. Memang payah lah benda tu. Jadi saya tak ambil lah offer tu. So maksudnya bagi adik kakak yang minat dalam bidang ni dan juga rajin menulis, bidang ni sesuai lah. Dia tak sama dengan stock foto. Dan yang bagusnya benda ni, walaupun dia rumit, competition dia tu kurang lah. Pasal dia agak leceh sikit lah senang cerita kan. Pasal kita kena dapatkan fakta daripada orang tertentu sebelum kita post benda tu. 5W yang saya pernah post dulu tu kan. Dia why, when, where, who kan. Maksudnya kena ada nama siapa, di mana kejadian tu berlaku, sebab apa, mengapa, di mana, semua tu kena ada. Dia tak boleh hantar gambar kosong je. Tak boleh hantar gambar macam ni kosong ni. Dia kata lepa di sempurna, cukup, tak boleh. Dia akan jadi stock foto lah. Maksudnya ni dia kata lepa, ni sambung layang. Tapi kalau ada story macam ni kan, ada cerita, kita punya tu laku lah. Dan macam sebagai tutorial lah, dia boleh jadi sumber income tambahan kepada kita lah. Mungkin ada yang kata, bang, kalau saya tak ada press pass boleh ke? Untuk event-event macam ni kan, tak perlu press pass pun untuk gambar-gambar human interest kan. Kecuali lah kalau kita nak pergi dekat-dekat dengan VIP tu, mungkin susah sikit lah kan. Mungkin pihak berkuasa akan tengok you daripada mana kan. Tapi untuk gambar-gambar kemasyarakatan tak perlu pas pun. Contoh kalau berlaku kebakaran, kemalangan kan, takkan aku nak ambil gambar saya ada pas kan. Kalau ada tu satu kelebihan lah. Tapi kalau memang kita ada dekat situ, kita ambil je satu gambar. Dan problem dia tu lah, kebanyakan kita ni dia nak viral je kan. Tapi kalau jenis yang suka viral je tu, tak apalah kan. Tapi tak dapat apa lah. Yang dapat untungnya orang yang gunakan gambar kita tu, dia tahu dia boleh jana duit dengan tu. Meta bayar dia mereka cerita macam-macam. Posting dia naik, orang share banyak, like pun banyak, dia dapat untung. Kita apa benda pun tak dapat kan. Jadi so tu pula masing-masing lah kan. Sama ada kita nak ke arah itu, ke arah ni, tak ada masalah. Jadi maksudnya saya dah bagi jalan ataupun salah satu cara untuk kita jana income melalui news yang kita rasa ada news value lah kan. Bukan semua benda ada news value. Di Malaysia ni walaupun tak banyak konflik ke acara-acara besar, tapi masih lagi menarik. Banyak lagi benda-benda menarik yang mungkin kita rasa biasa je kan. Macam ni lah dia kata ni, bagi orang sempurna tak ada benda sangat pun. Dia dah biasa tengok kan, saya tak tahu kan. Biasa kan. Tapi bagi orang di US, Europe, benda tu unik bagi mereka. Dan mungkin akan orang kata apa, membantu menambahkan sedikit sumber pendapatan daripada kita lah. Dan kita pun tak tahu, macam saya beritahu tadi lah, ulang-ulang cakap kan, ada kemungkinan kalau kita rajin buat story post kan, mereka akan hire kita ataupun tengok budak ni bagus ni, tulisan dia pun bagus kan, aku nak offer dia job ni. Maksudnya mungkin pihak agensi tu tahu ada sesuatu event berlaku di Malaysia dan ada permintaan untuk agensi luar tu mendapatkan bahan berita tu ataupun news tu kan, tapi dia nak hantar orang daripada US ke Europe tu agak tinggi, mungkin dia akan contact kita lah. Dan benda ni normal
So siapa yang dalam line ni je dia tahu benda tu kan. Cuma mungkin tak ramai orang share lah pasal kalau macam ni saya share macam ni pun mungkin rasa dengar payah lah bang. Memang payah lah kan. Dia kalau senang ramai lah orang buat kan. Okay, apa pun kalau ada benda nak tanya ke apa ke boleh tanya di ruang komen lah macam biasa. Okay, apa lagi?